Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Sequel drama hits dari TV3, Aku Bukan Ustazah, musim yang kedua bakal ditayangkan tidak lama lagi. Drama adaptasi novel ini pernah mencetuskan fenomena hingga mendapat sambutan dari negara seberang kita, iaitu Indonesia. Apa yang korang harapkan dari musim kedua? Alur cerita atau jalan cerita drama ini kita tidak boleh ketahui lagi, memandangkan ia bukanlah adaptasi novel seperti mana dari musim 1. Musim 1 mempunyai 28 episod, manakala musim kedua mempunyai 35 episod. Sebelum kita membincangkan kesinambungannya, kita throwback dulu musim pertamanya. Bagaimanakah perjalanan kisah watak Aminah dan Adam? Aminah adalah seorang wanita yang dididik dengan agama yang sangat sempurna. Dia dilahirkan daripada keluarga beragama dan keluarganya juga ada menubuhkan sebuah madrasah sebagai tempat untuk mempelajari ilmu agama Islam dengan lebih mendalam. Satu hari, takdir dipertemukan antara dia dan Adam, sehinggalah mereka berdua terjerumus dalam fitnah yang dilemparkan oleh masyarakat dan menjahanamkan diri Aminah sebagai seorang muslimah yang bernikah. Ni suami kamu ke? Sekarang ni aku tak peduli tau. Korang dah duduk berdua-duaan dalam kereta ni, benda ni salah tau. Saya tak sengaja pegang tangan dia. Jadi kau mengakulah kau ada pegang-pegang dalam kereta ni. Tak. Kami langsung tak buat apa-apa, Ustaz. Tak. Kalau aku ni salah, aku sanggup bertanggungjawab. Tak, Ustaz, saya tak nak nikah dengan lelaki ni. Ustaz, tolonglah jangan tuduh kami yang bukan-bukan. Ustaz sedar tak? Yang menuduh orang lain berzina itu lebih berat dari orang yang melakukannya. Selagi tak ada 4 saksi yang melihat kami berlakuan tidak senonoh dalam kereta tadi, Ustaz semua ni tak ada bukti untuk menuduh kami berdua berzina. Saya berani bersumpah atas nama Allah yang Maha Mengetahui, saya tidak melakukan sebarang perkara sumbang dengan lelaki yang saya langsung tak kenal ni. Kalau awak tak mampu nak galas tanggungjawab sebagai seorang wanita berpurdah, awak tanggal je purdah awak tu. Jangan buat malu kaum. Di balik. Adam mahu bertanggungjawab atas apa yang berlaku, namun Aminah menolak sama sekali. Apabila perkara ini diketahui keluarga Aminah, mereka memaksa juga supaya menikah dengan Adam. Antara pilihan Aminah yang ada, dia terpaksa keluar dari rumah keluarganya demi menegakkan kebenaran dan ikut telunjuk sikap keras kepalanya. Aminah berkawan dengan Sally, Sam dan Zaza. Mengikut perkembangan cerita dari kisah mereka berempat, Sally dan Sam terima berkawan dengan Aminah, tetapi tidak pada Zaza kerana dia tidak suka dengan wanita yang dianggap acak-acak alim, atau kata lain, sandiwara dalam penampilannya. Konflik semakin rumit apabila Sally mendapat tahu Aminah ada hubungan dengan Adam, iaitu jejaka yang ada cinta selama ni. Sifat cemburu beliau membuatkan dia mula benci dengan Aminah. Ditambah pula, dia tidak boleh terima cara Aminah menasihati dirinya mengenai hukum hakam agama. Dia telah salah tafsir. Aminah tidak mahu mendesak kawan-kawannya ikuti cara hidupnya. Adam dalam diam sukakan Aminah. Pelbagai usaha dia lakukan supaya dia dapat memikat cinta hatinya. Aminah cuba mengelak dari rapat dengan Adam kerana dia tidak mahu menyakiti hati Sally. Walau apapun cara dia lakukan, Sally tetap memandang serong terhadapnya. Aminah semakin makan hati dengan Sally. Adam, Sally, baru lepas check-in ke dengan Ustazah ni? Jaga sikit mulut you tu, Sally. Aminah ni tak macam you pun. You tu bukan je perempuan hipokrit. You tu perempuan perampas, you tahu tak? perampas. Kalau maksud awak Adam, saya dengan Adam ni tak ada apa-apa pun. Sudahlah Mia. Mulai hari ni, kalau awak datang nak jadi kawan saya, tak apa. Saya terima. Itu bukan lagi urusan saya. Tapi awak jangan cakap dengan saya yang saya tak pernah cuba untuk nasihatkan awak. Mina. Selain Sally yang merupakan watak antagonis, watak Omar juga merupakan seorang manusia yang busuk hatinya. Luarannya nampaknya baik, tetapi dalaman dirinya tidak seperti yang digambarkan. Hanya Sam saja tahu isi hati Omar yang sebenarnya. Omar sudah lama menyimpan perasaan pada Aminah, dan dia mula bersyukur Aminah terima pinangannya.
Tetapi pada hari pernikahan, hati Omar terasa sakit kerana tergamaknya Aminah menggores hatinya bila dia berjumpa Adam, orang yang paling dia menyampah. Impian perkahwinan dalam bahtera yang indah tidak dapat dikecapi. Aku cuma nak bagi tahu dekat engkau yang aku dengan kawan kau. Ya, aku tahu kau akan kahwin dengan Mia. Kau ingat Mia tu nak sangat ke kau? Ha? Engkau jealous sebab aku reject engkau kan, Cik Salma? Kau ingat kalau kau sakit hati Mia, muka kau dah terpecahkan. Faham tak? Adam, selama kita kenal awak tak pernah pun cakap dekat saya yang awak suka dekat saya. 3 kali saya lamar awak. Tak cukup ke untuk awak tahu yang saya sukakan awak? Tahniah atas pernikahan korang. Terima kasih. Kenapa awak tak boleh jadi macam perempuan lain? Kenapa awak tak boleh bagi saya satu perkahwinan yang indah, yang bahagia? Kenapa awak nak kena buat macam ni pada hari perkahwinan kita? Benda yang awak cakap ni. Tadi tu apa benda, Aminah? Aku tahu, Aminah. Hati engkau tu tak ada pada aku. Dengar tak aku cakap? Aku tak akan lepaskan kau. Omar tahu Aminah terima pinangannya bukannya kerana cinta. Dia tahu Aminah ada perasaan dengan Adam. Aminah kahwin dengannya pun hanya kerana keputusan keluarga serta mahu berjauhan dengan Adam. Adam merasakan dirinya tidak layak untuk Aminah kerana dia tahu hanya Omar sahaja yang selayaknya menjadi pembimbingnya. Tetapi sangkaan Adam salah. Omar adalah sejahat-jahat manusia dan dialah insan yang buatkan Aminah menderita. Dia memandang jijik pada Aminah setelah dia melihat di sebalik pergaulan Aminah dengan Sally, Sam dan Zaza sebelum ini. Mia ingin tahu awak. Suka lah kau dapat buat aku makan masakan kau. Semua yang aku makan tadi aku dah muntahkan balik. Sebab aku geli dengan masakan kau. Sampai macam tu sekali awak dengan saya kan? Kenapa awak jijik sangat dengan saya ni? Lagi sekali kau buat macam ni dengan aku, kau kena dengan aku, Mina. Adik, Omar apa ni? Inilah nama dia, aku nak menuntut hak aku. Dan aku akan berikan kau benda yang kau tak pernah dapat sebelum ni. Ha? Omar. Kau ingat aku dah selera ke dengan kau, Aminah? Aku tak tahulah berapa ramai lelaki yang dah pernah sentuh kau, dah pernah ratang kau sebelum ni. Aku jijiklah nak sentuh kau. Mungkin awak pernah, tapi bukan saya. Apa kau cakap? Siapa yang pernah kena tangkap pasal sebelum ni? Aku ke kau? Kau kan? Dalam diam, Omar berkahwin buat kali kedua dan nama isterinya Zahira. Kemudian, sikap Omar yang sebenar telah diketahui pihak keluarga Aminah. Akhirnya, Omar bercerai juga dengan Aminah dan diteruti pula dengan Zahira selepas kes penderaan terhadap isteri keduanya. Omar telah dimasukkan ke penjara. Walau apa rintangan yang melanda, Aminah disatukan juga dengan Adam. Itulah dia sebersedikit ringkasan ceritanya untuk musim pertama. Bagaimana pula dengan musim kedua? Bagaimanakah kehidupan rumah tangga Aminah dan Adam sampai situ? Apakah konflik dari tangan yang mendatang? Yang pertama, perkahwinan. Seperti mana yang kita tahu, Adam dan Aminah akhirnya bersama kecapi bahagia. Selain itu, Ustaz Aslam dan Salimah juga telah menjadi suami isteri. Adakah masing-masing berjaya mengekalkan kebahagiaan rumah tangga? Sudah semestinya tidak. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri? Yang kedua, Omar telah didakwa. Musim lalu, Omar telah mendera dan memukul isteri keduanya, iaitu Zahira. Zahira sendiri yang buat laporan polis. Lalu Omar dimasukkan ke penjara. Pada musim kedua, Omar telah dibebaskan dari tahanan. Tapi persoalannya, adakah Omar akan berubah sikapnya? Adakah Omar sudah bertaubat? Adakah watak Zahira akan dikembalikan? Yang ketiga, kawan rapat Aminah. Musim 1, 3 watak kawan Aminah iaitu Sally, Sam dan Zaza. Tapi watak Zaza telah dimatikan
setelah dia meninggal dunia akibat kemalangan. Semasa dia dan Sally sibuk mengejar Adam. Adakah ada penambahan watak baru sebagai teman rapat Aminah? Yang keempat, konflik cemburu. Sudah sebati dengan formula drama Melayu, konflik cemburu wajib ada. Cemburu yang bagaimana? Konflik cemburu antara 3 watak iaitu Adam, Aminah dan Omar. Selepas Omar keluar penjara, dia akan berjumpa mereka berdua. Apabila Adam melihat Aminah bersama Omar, secara automatik, lumrah hati manusia merasa cemburu. Yang kelima, dugaan. Berat ujian dalam rumah tangga apabila insan yang disayangi pergi buat selamanya. Ada satu behind the scene menunjukkan Adam meratapi kubur yang begitu kecil saiznya. Itu sudah pasti adalah darah dagingnya sendiri. Aminah sepertinya sudah diganggu emosi yang bercelaru hingga memberi tekanan pada mentalnya. Dia seperti tak boleh terima kepergian anaknya. Adakah Aminah keguguran ataupun anak yang baru saja melihat dunia ditimpa musibah? Yang keenam, kanak-kanak. Siapakah kanak-kanak yang muncul dalam video ini? Anak Aminah ataupun anak buah, iaitu anak Ustaz Aslam dan Salimah. Yang ketujuh, antagonis. Siapakah watak yang memainkan peranan sebagai antagonis? Adakah masih Omar ataupun ada watak baru yang muncul? Apa yang dirisaukan apabila ditambah bilangan episod, drama itu akan nampak berjela ataupun draggy. Dengan harapan musim kedua akan memberi satu kualiti yang lebih baik dari musim pertama. Masih belum boleh agak apakah perjalanan kisah yang akan dipaparkan. Semoga Aku Bukan Ustazah 2 akan memberi impak dan kesan pada penonton serta pengajaran yang kita boleh ambil sebagai iktibar dan pedoman hidup. Aku Bukan Ustazah 2 akan datang di slot Akasia dan stream ditonton. Adam dah tahu. Adam. Kenapa awak tak beritahu saya pun pasal ni? Tak penat ke awak nak berahsia dengan saya? Awak tak payahlah muka masam-masam tu. Awak tak happy ke? Happy?